Assalamualaikum guys, dan selamat berhujung minggu. So dah lama aku tak buat video review makanan orang jual-jual dekat tepi jalan ni. So sekarang ni aku dekat bandar Tasik Puteri. Ada kerja sikit lah. So lalu sini tadi, so aku singgah, aku tengok macam menarik. Banyak kedai-kedai orang jual-jual makanan dekat sini tau. Dan aku tertarik satu gerai tu. Dia jual lauk-lauk nasi berlauk Kelantan. So aku berhenti kat situ dan aku beli ada dua makanan. Yang pertama ni nasi kapit kuah kacang. Nasi kapit kuah kacang. Aku tak tahu macam mana ni kuah kacang dia. Dalam ni nanti kejap lagi kita buka. Satu lagi nasi berlauk daging kerutuk. Harga ni RM7. Yang nasi ni, nasi kapit kuah kacang ni RM3.50. So total RM10.50. So sekarang ni aku nak try nasi kapit kuah kacang dulu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak nak makan ni nasi kapit kuah kacang ni. Tak tahu macam mana rupa dia. Ini kuah kacang lah dalam ni. Jom kita buka, try. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, macam ni lah. Dia seketul. Rasa dia, tapi dia macam nasi impit. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi impit, tapi dia potong-potong besar macam tu. Mana apa benda ni? Benda kelapa. Kelapa apa? Kelapa goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu macam mana macam makan dia? Kuah kacang dia. So dia makan dalam ni je lah. Aku ingatkan besar dia punya apa? Dalam ni ke? Macam ni. Lepas tu makan sekali dengan kacang, dengan kelapa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bila kita makan dengan kuah kacang ni je, dia rasa biasa tau, macam makan nasi impit dengan kuah kacang. Tapi bila kita sulam dengan kelapa goreng ni, sedap. Sebab kelapa goreng ni dia dah rasa masin-masin sikit tau. Sedap.
habis. So aku nak try nasi kerutuk. Nasi apa tadi? Nasi berlauk daging kerutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam ni je nasi dia. Macam ni je nasi dia. Ni. Lepas tu daging kerutuk. Daging kerutuk. Tu dia ada bagi sambal sikit. Jom kita letak kat sini. Tu sambal belacan dia aku letak ni. Kan? So ni letak daging dia. Daging kerutuk. Oh. Sedap lah daging dia. Dia masakan Kelantan kan. Dia ada manis-manis, pedas-pedas. Kita rasa daging dia dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Pecah pula dengan sambal belacan sikit. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau macam kita dekat belah-belah Selangor ni, kita akan makan adalah 2-3 lauk. Tapi yang ini nasi berlauk daging kerutuk ni, dia satu lauk je campur dengan sambal belacan. Itu pun okey lah, boleh makan. Daging ni pun lembut. Betul ke cara aku makan ni? Ke kena gaul semua baru makan? Apalah, cara makan orang Selangor. Orang Selangor, mengaku orang Selangor, pemustautin Selangor. Korang kena gaul sekali dengan apa? Dengan sambal belacan tu. Daging dia tadi ada 4 ketul je kat aku. Sikit, bagi aku sikit lah lauk dia, nak banding dengan nasi. So ni lauk dah habis, nasi ada lagi kan. So kalau dapat peniaga ni tambah sikit lah daging, tambah lagi 2-3 ketul ke kan. Tapi apa pun sedap guys. Daging nasi berlauk daging kerutuk, yang mana lauk dia daging dan sambal belacan, dan juga nasi, dan juga nasi kapit
nasi kapit kuah kacang. Sedap. Dia tengok orang juga kot masak kan. Kena orang yang dah biasa masak, sedap lah. Yang baru-baru nak buat tu, mungkin dia baru nak cari dia punya rasa dalam masakan dia orang. So okay guys, Bandar Tasik Puteri. Jangan lupa subscribe, like, share guys. Okay, bye.